Jom pergi kedai World Cup di Amerika dengan aku. Belum Malaysia, mana Amerika di sini. Kedai World Cup ni dah lama dah buka. Diorang buka rasmi oleh FIFA. Tapi aku tak pernah masuk lagi. Jadi jom kita tengok apa yang ada dekat dalam kedai ni. Dan berapa harga barang souvenir dan apa yang ada. Jom tengok. Kedai dia macam ni. Ni kedai dia. T-shirt ni harga dia $40. Trophy of the FIFA World Cup yang limited edition ni harga dia $3,000. Ni we are San Francisco Bay Area ni, layout ni harga dia $13. Stiker vinyl ni harga dia $7. Scarf San Francisco Bay Area ni harga dia $33. Keychain ni harga dia $12. Buku mewarna World Cup ni harga dia $15. Dalam dia macam ni. Patung maskot macam ni harga dia $30. Kalau korang tak tahu, maskot World Cup kali ni ada 3 sebab ada 3 negara. Yang pertama adalah helang ni US, lepas tu moose ni Kanada, harimau ni Mexico. Cawan dia macam ni, we are 26, harga dia $23. Jersey Argentina ni harga dia $125. Kalau jersey dia yang fake ni harga dia $50. Jersey Mexico yang authentic ni harga dia $125. Tumbler dia ni harga dia $60. Baju untuk anjing ni harga dia $25. Cawan FIFA World Cup ni harga dia $20. Botol trofi World Cup ni harga dia $40. FIFA World Cup 26 punya pin yang macam ni ada semua bandar, harga dia $220. Topi ni harga dia $40. Baju macam ni harga dia $45. Kita dah keluar daripada kedai FIFA tu. Aku beli bag clear yang $15 tadi tu untuk pakai masuk stadium. Sebab aku tak ada bag clear. Nanti nak pergi berapa game lagi, pening kepala, beli je lah kan. Settle. Tu je korang, insyaAllah. Jangan tunggu sempurna, kita hanya mula-mula. Assalamualaikum.